Okey. Hadiah pertama daripada Maisara. Kita tengok Maisara bagi apa. Ni dia. Oh, plastik ni. Jimat adik ya. Adik bagi apa? Nabati. Wow. Ni apa? Oh, Miss. Wah, kicik. Wow, kicik. Omennya kicik. Suka. Lepas tu, oh sepit. Rasanya Umi yang beli. Melompat. Okey, lagi. Dah habis dah. Oh, ada lagi. Oh, ada lagi. Facebook. Oi. Dia buat bagi nampak penuh. Ni lori bila ni dia. Dia bagi Umi. Lagi satu. Sepit Umi bagi, adik bagi balik. Terima kasih adik. Lepas tu ada kertas apa ni? Assalamualaikum Umi, apa khabar? Semoga dipanjangkan umur. Terima kasih Kak adik. Sayang adik. Muak. Tengok kakak punya pula. Umi ambil je lah. Ayo, Umi simpan je lah ni. Nak buka kakak punya pula. Okey. Ni Umi punya tau. Jangan ambil ya. Adik dah bagi tak minta balik. Tapi kan tak nak kongsi lagi. Nak kongsi. Tengok baru bagi seminit nak kongsi dah. Tak ada hidung aja. Nak makan juga. Nak makan. Ini pun nak kena kongsi. Weh, ini kongsi bagi Kak adik. Yo. Banyak nak boleh makan. Kakak punya pula nasi. Jangan. Dah. Tu kakak pula. Okey. Ni sini Aisyah. Sini. Okey, kakak pula. Okey. Okey. Alah, sikit. Tak boleh hadiah. Sekejap kakak bagi apa? Cut dulu. Okey, open here. Oh, okey. Daripada Jumaat, Sabtu, Ahad ni. Okay. Itu Siti Nadia sahaja. Kita buka ya. Ui, ikatnya cantik. Assalamualaikum Umi, apa khabar? Semoga sihat selalu dan panjang umur. Selamat hari jadi Umi. Semoga Umi suka surat dan hadiah yang Aisyah bagi. Terima kasih Aisyah. Aisyah. Kita mandi tempat. Ya. Ya, yang pertama dapat kad. Okay, yang kedua. Wah, inilah yang Umi nak. Wah, terima kasih Aisyah. Wah, sama lah Aisyah dengan adik memahami lah. Umi suka benda comel-comel macam ni. Kicing, kerongsang, Umi suka. Akhirnya Umi dapat ni. Inilah yang Umi nak sangat ni. Wow, set ada tali panjang lah. Ini yang Umi nak sangat ni. Nak pergi jalan-jalan, nak pegang ni je. Nak bawa handphone dengan bag. Wow, Aisyah ada juga. Nak kongsi. Sampai dua bagi. Terima kasih Aisyah. Terima kasih adik. Ada lagi banyak. Terima kasih. Sayang Aisyah dengan adik. Bye. Jap. Tapi saya nak kongsi sama. Apa hadiah kena kongsi? Sebab Aisyah tak cukup duit untuk beli. Tak cukup duit untuk beli? Ya, dah cukup duit nak beli.